Kemudian sujud. Sujud ni ulama berbeza pendapat. Banyak sangat beza pendapat ni kan. Tapi tak apalah, yang mana ingat-ingat lah kan, nanti balik boleh baca. Ulama berbeza pendapat, sujud ni apa kadar yang minima untuk sujud. Kalau tadi rukuk, tunduk sekadar tangan boleh sentuh lutut. Kalau sujud, ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat mazhab Syafi'i, sujud mesti di atas 7 anggota bagi mereka yang mampu. Kalau dia mampu sujud atas 7 anggota, dia tak sujud atas 7 anggota, maka sujudnya tidak sah. Okey? Ini juga pendapat mazhab Hanbali. Okey? Adapun sebahagian ulama beranggapan bahawasanya dia kata sujud yang menjadi wajib paling minima bukan 7 anggota, tapi hanya dahi diletakkan di atas tanah. Tetapi pendapat yang rajih adalah pendapat majoriti ulama, pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan 7 anggota itu wajib. Kerana Nabi SAW sendiri menyebut, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Nabi kata, aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. So 7 anggota ni dahi, tangan 2, lutut dan kaki. Hidung khilaf, ada yang wajibkan, ada yang sunnah. Maksudnya hidung adalah satu kelebihan. So siapa yang sujud letak dahi sekali dengan hidung, okey. Tapi kalau orang tu Allah Ta'ala jadikan hidung dia agak kemik sikit, susah dia kata, nak kena tongak gitu kan, maka tidaklah menyusahkan dia untuk dia letak juga, kerana itu bukan jadi rukun. Okey? Baik. Sekarang timbul persoalan. Persoalan yang berikutnya adalah, adakah wajib untuk kita sujud di atas tempat yang dahi kita terbuka? Sebab timbul persoalan, orang kata kalau rambut panjang, rambut jadi penghalang daripada dahi kita kena ke lantai kan, adakah sujud itu sah ataupun tidak? Ataupun kita pakai serban macam si Sabri tu, tu nampak Sabri? Tak nampak? Sabri main ke depan. Ni nampak? Dia tutup habis dahi kan, adakah sah? Mazhab Syafi'i kata tak boleh. Mazhab Syafi'i kata mesti dahi itu terbuka walaupun sedikit pun tak apa, yang penting ada kawasan yang terbuka, dahi mesti kena lantai. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain, mereka mengatakan tak jadi syarat dahi terbuka, yang penting dahi letak atas lantai. So kalau ada halangan pun tak apa, kalau bata baju dia ataupun tangan baju dia panjang, dia sujud di atas tangan baju dia, sah juga. Ini pendapat selain daripada mazhab Syafi'i. Boleh? Mazhab Syafi'i dia kata tak boleh sujud di atas pakaian yang bersambung dengan kita. Kalau kita gerak, kain tu gerak, tak boleh sujud atas tu. Kerana di sana ada hadis Nabi SAW solat bersama dengan sahabat dia, tiba-tiba sahabat dia ni, sebahagian sahabat bila nak sujud, panas, tanah panas. Sahabat kata, Anas kata, fabasatu saubahum fayasjudu alaih. Mereka bentangkan pakaian mereka dan mereka sujud di atasnya. Mazhab Syafi'i kata, ini menjadi bukti asalnya mereka akan sujud di atas lantai, kecuali kalau panah. Itu pun mereka bentangkan, bentangkan pakaian, menunjukkan pakaian tu panjang, bergerak. Kalau kita bergerak, dia tak bergerak. Majoriti kata tak, ini menunjukkan boleh. So dalil yang sama difahami dengan cara yang berbeza. Wallahu ta'ala alam, saya cenderung kepada pendapat yang kedua lah, yang mengatakan yang penting dahi letak di atas tanah, dahi letak di atas lantai. Kalau ada rambut pun tidak menjadi masalah. Demikian disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian anggota yang lain tidak disyaratkan untuk buka, hanya dahi saja. So kalau lutut tak disyaratkan buka, kaki pakai stokin tak disyaratkan untuk buka stokin, kerana solat pakai khuf sah. Yang hanya disyaratkan untuk dibuka adalah dahi. Itu pun mazhab Syafi'i saja. Okey? Yang majoriti ulama dia guna itulah. Dia kata kalau kena buka, tangan pun kena buka lah, kaki, lutut pun kena buka lah, kaki pun kena buka lah, dia kata kan. Jadi
dalam isu ni nampak mazhab yang Hambali lebih kukuh hujahnya, wallahu a'lam. Sujud selain daripada dahi letak di lantai, tangan selari dengan telinga. Maksud bila kita letak tangan tu selari dengan telinga. Okey? Ada riwayat selari dengan bahu. Tapi riwayat yang kata selari dengan bahu tu ada percanggahan sedikit pendapat. Tapi sebenarnya bila kita tengok orang salat, kebanyakan mereka selari dengan telinga lah. Okey. Baik. Tangan, masa kita sujud, tangan kita menghadap ke arah kiblat dengan dalam keadaan rapat. Okey. Dan renggangkan sedikit lengan daripada badan. Renggangkan sedikit. Bukan begitu menghadap kiblat, tapi kita renggangkan sedikit. Berdasarkan hadis. Tak sempat kita nak baca hadis kerana masa kita pun sangat-sangat singkat.